ada tanah sendiri, jangan simpan je. Jom kita buat rumah. Hari ni saya nak share 4 kelebihan bina rumah dekat atas tanah sendiri. Yang pertama, reka bentuk rumah boleh ikut cita rasa sendiri. So, kita boleh pilih lah rumah tu nak besar mana, kecil mana, berapa banyak bilik, bumbung tinggi ke rendah kan. Yang kedua, bajet pun lebih fleksibel. Kita boleh bina ikut berapa bajet yang kita ada. Kita juga boleh pilih material atau bahan yang nak kita buat dekat rumah tu ikut kesesuaian bajet kita lah. Kalau tanah tu luas, kita boleh buat kebun, mini kebun ke, buat kolam renang ke, kan? Sebab kita punya tanah, suka hati kita lah nak buat apa, betul tak? Keempat, istimewanya bina rumah kat tanah sendiri ni, kita tak ada maintenance fee. Sebab rumah tu kita yang maintain sendiri. So, korang mana yang ada tanah sendiri nak bina rumah, ikut bajet, cita rasa, design, boleh hubungi Saidi Ahmad Enterprise sekarang. Kita orang akan uruskan dari A sampai Z. Okay, hubungi kami sekarang.